Kalau apa jadi dekat sana, Mama doakan kau tak masuk syurga. Kalau you tak pandai nak didik dia, you bagi tahu I takut penyakit genetik bodoh you tu melekat kat cucu. Masalah kemiskinan keluarga kita ni. Masalah ni dah lama jadi masalah Linda. Memang ada genetik. You sendiri dah baca moto kat syarikat impian kan? Impian anda akan direalisasikan dengan apa cara sekalipun. Bukan macam ni lah celaka. Linda, now it's your turn. Mustahil. Kalau saya sempat nak minta maaf dengan minta ampun dekat Mak Abang. Saya nak kita mainkan permainan ni dengan lebih halus dan lebih menyeronok. Aku akan musnahkan impian hari ini. Cantik boleh dibinasakan. Parut akan kekal sampai mati.